Kita bukan tak bayar. Kita kau baik tak boleh ya. Sekarang bukan tak bayar. Nak buat barang. Ha? Kalau barang kau ni lah bayar dia. Kenapa? Satu insiden mencuri tumpuan berlaku apabila seorang wanita dilaporkan bertindak mempertahankan keretanya daripada ditarik oleh sekumpulan individu dipercayai penarik kereta. Dalam kejadian yang dirakam orang awam itu, wanita berkenaan kelihatan memegang sebilah objek menyerupai parang sambil menghalang usaha kumpulan tersebut menarik kenderaannya. Difahamkan, berlaku pertengkaran mulut antara wanita terbabit dan penarik kereta berkenaan, namun keadaan masih terkawal. Wanita itu mendakwa bahawa beliau telah membuat bayaran terhadap kereta tersebut dan mempertikaikan tindakan pihak penarik kereta yang hadir ke lokasi. Dalam masa sama, kumpulan penarik kereta itu dilihat cuba menenangkan keadaan dengan meminta agar perbincangan dilakukan secara baik. Mereka turut menggesa agar polis dihubungi bagi mengelakkan sebarang salah faham atau insiden yang tidak diingini. Setakat ini, tiada kecederaan dilaporkan dan kes tersebut difahamkan masih dalam siasatan pihak berkuasa. Aku rakam. Boleh apa? Kita bukan tak bayar. Kita kau baik tak boleh ya. Sekarang bukan tak bayar. Nak buat barang. Ha? Kalau barang kau ni lah bayar dia. Sekarang kena ambil ya. Sekarang Kita kau baik tak boleh ya. Kau kan yang tak bayar. Tak, parang tu simpan. Parang tu simpan. Ha? Aku takut tak kecil lah macam ni. Parang tu simpan. Kau balai.